Ayat 12. Kita pindah kepada ayat 12. لئن أخرجوا لنخرج لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Okey. Ni dia punya jawapan dia. Sekiranya, demi sesungguhnya, jika mereka Yahudi diusir keluar dari Madinah, orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Itulah yang berlaku. Dan jika mereka Yahudi diperangi, mereka orang munafik tidak akan menolong sekalipun. Bahkan mereka ni penakut. Ini kisah ni jelas dalam kisah sirah Uhud. Kan? Uhud. Berapa ramai yang pergi 1,000. Berapa ramai yang patah balik? Itu adalah di kalangan orang Yahudi dan orang yang lemah, orang di kalangan orang munafik dan orang lemah imannya, yang terpengaruh dengan uh, dengan orang munafik, dengan ketua munafik pada kisah Uhud. Okey. Dan tidakkah mereka menolong? Dan sekali mereka tidak menolong, pasti orang munafik ini tidak akan menolong kepada orang kafir. Okey. Orang Yahudi. Okey. Kita baca lain ukhriju, nun mati bertemu dengan hamzah adalah izhar halki, dua harakat dua harakat, ma'ahum izhar syafawi. Lain qutilu, nun mati bertemu dengan qaf, izhar ikhfa hakiki. Ni saya sebab benda yang sama tadi kan kat atas tadi, kita lajukan. Wow, mad asli lam tu la, dua harakat. Nun mati bertemu dengan sad, la yansuran ikhfa hakiki. Masukkan sad di situ, ru dibaca tebal dan juga panjang, dua harakat. Mad asli nahum wa, mim mati bertemu dengan waw, izhar syafawi, nun dengan nun. Di sini ada dua hukum. Yang pertama adalah nun mati bertemu dengan nun kita panggil sebagai idgham ma'al gunnah. Betul? Yaumin, ya waw mim nun. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kita panggil juga sebagai idgham mislain atau idgham mutamathilain, iaitu memasukkan dua huruf yang sama. Nun dengan nun, mim dengan mim, lam dengan lam. Itu kita panggil sebagai idgham mutamathilain. 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 Okey, sifat dia pula, dia adalah idgham, dimasuk sifatnya adalah idgham tam. Sebab apa saya idgham tam? Sempurna sebab ada sebab nun tu dimasukkan sepenuhnya, itu satu. Yang kedua sebab ada simpul sabdu pada huruf yang kedua. Wala inna saruhum, dua harakat. La yuwallunna, nun tu dua juga, wajibul gunnah. Nal adbar, ada qalqalah, hati-hati di sini. Nal adbar adbar panjang, rasum mana di situ pun wajib gunnah. Saya tuliskan dua ni adalah wajibul gunnah. Wajib kita baca dengan la, panjang dua harakat. La yunsarun ikhfa hakiki, dan akhirnya adalah mad sukun. Okey, jom sekali lagi. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. Sekejap ya. Mana profesor kau?
Okey, sekali lagi. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Okey, kita berhenti kat sini kalau mereka keluar, dia apa? Kalau keluar dia tak keluar. Kalau dia perangi mereka tidak akan. Eh? Wa in nasaruhum la yunصرون. Okey, boleh. Okey, jom kita baca. Saya tak fokus sikit. Silakan Puan Rahimah. Lain ukhriju. Ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Puan. Puan Hainul. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Okey, seterusnya Puan Hartini. Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Fauziah. Puan Fauziah boleh baca di ayat 12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yuwallun al-adbar thumma la yansurun. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Terima Fauziah. kasih Okey, Ustaz. sama.